Nama saya Muhammad Afiq Iqbal bin Muhammad Zain. Nombor matrik saya di 202311066676. Saya Muhammad Faisal bin Ismail, bernombor matrik di 2023110660. Saya Ahmad Daniel bin Adha, nombor matrik di 202311066655. Saya Muhammad Ali Gua bin Samad, nombor matrik saya di 202311066659. Kami semua dari kumpulan 1. Kami telah diberi tanggungjawab untuk membina sebuah instrumen daripada tajuk Oromoto Examination. Instrumen yang bernama ISOM. ISOM singkatan daripada Instrumen Saringan Oromoto. Jom sama-sama kita saksikan. ISOM, Instrumen Saringan Oromoto. Ia sangat penting dalam bidang fotologi bahasa ataupun pertuturan bahasa dan pemilihan cara kerja yang bertujuan untuk menilai fungsi dan kecekapan struktur serta ia mengawal pergerakan otot-otot di kawasan orofacial. Bahagian yang akan diperiksa dalam ISOM adalah bibir, lidah, gigi, rahang dan juga langit lembut dan keras. Dan kami juga akan melakukan ujian diadokokinesis. Bahagian-bahagian yang diperiksa ini adalah penting dalam kehidupan seharian untuk pertuturan, makan, menelan dan juga ekspresi wajah. Instrumen Saringan Oromoto ISOM yang kami ketengahkan ini menitik beratkan beberapa aspek utama yang sangat penting. Antaranya adalah aspek kebersihan, dan oleh itu kami menggunakan sarung tangan pakai buang ini dengan bertujuan untuk mengelakkan sebarang kekotoran daripada tangan penguji bersentuhan dengan bahagian oromoto bersakit, ataupun yang kedua untuk kita elakkan daripada sebarang kekotoran daripada mulut ataupun bahagian oromoto bersakit bersentuhan dengan tangan penguji. Seterusnya, dalam melakukan ujian ISOM iaitu Instrumen Saringan Oromoto, kami juga menggunakan peralatan seperti apa yang saya pegang iaitu wooden tongue depressor. Kami menggunakan wooden tongue depressor ini adalah bertujuan untuk kami menguji lidah pesakit sama ada lidah pesakit itu kuat untuk menolak wooden tongue depressor. ISOM yang apa? Cikgu Afiq? Ya, Saya keliru lah dengan ISOM. Boleh tak saya nak minta Cikgu Afiq terangkan kepada saya macam apa itu ISOM dan macam mana cara pelaksanaan ISOM ni sebenarnya? Oh, ISOM. Untuk pengetahuan awak, ISOM ni adalah instrumen saringan oromoto yang kami jalankan, dan juga kami telah bangunkan instrumen untuk kami menguji dan mengetahui perincian dan fungsi struktur dan bahagian yang terdapat pada oromoto pesakit. Antaranya ialah bibir, lidah. Untuk bibir, kami dapat mengetahui sama ada simetri dia normal atau tak normal, sama ada pada bahagian kanan, tengah, kiri, dan manakala untuk fungsi bibir pula sama ada normal atau tak normal, sama ada muncungkan bibir dia, tarik bibir ke belakang, kembungkan pipi, gigit bibir bawah. Dan juga untuk lidah, kita dapat mengetahui sama ada warna permukaan dia, saiz lidah dan juga frenum. Itulah untuk ISOM. Terima kasih Cikgu Afiq. Sama-sama. Okey, kita akan mulakan dulu dengan bahagian bibir. Boleh adik? Pemeriksaan bibir. Tengok sikit bibir. Tengok bibir. Okey, normal. Okey, yang pertama adik, cuba muncungkan bibir. Adik sebut Okey, yang kedua, tarik bibir ke belakang. adik sebut I. Okey, Okey, yang ketiga, adik cuba kembungkan pipi. pipi. Okey, normal. Okey, yang akhir sekali gigit bibir bawah. Adik sebut F. Okey, normal. Okey,
Okey, bahagian kedua adalah kita akan periksa lidah adik. Pemeriksaan lidah. Okey, untuk bahagian pertama adalah permukaan. Tengok lidah. Adik jelai lidah. Okey, normal. Merah jambu lah. Warna merah jambu. Okey, cuba gerakkan lidah ke atas. Angkat ni. Buka mulut luar sikit. Buka mulut. Okey. Sambung normal. Okey, lepas tu gerakkan ke bawah. Bawah. Tepi tangan. Okey, perkara yang kedua, saiz lidah. Tengok Jelai lidah. Jelai-jelai keluar. Okey, saya normal. Okey. Gerakkan ke kanan. Lidah ke kanan. Ni. Kanan. Okey. Okey, gerakkan ke kanan dan ke kiri. Pusing. Ada pusing ni. Okey, lepas tu buat keliling bibir. Ni buat macam ni. Tengok abang. Ni. Okey, normal. Okey, gerakkan sepanjang atas ni boleh? Turun. Dari atas. Okey, kekuatan lidah. Okey, abang nak test kekuatan lidah adik. Abang letak sini, adik tolak pakai lidah Boleh? Okey. Adik jelai lidah, adik tolak pakai lidah. Tolak kuat-kuat. Yang boleh. Okey, kuat. Okey, bahagian ketiga adalah kita akan cek rahang. Pemeriksaan rahang. Okey. Adik tunjuk gigi. Tunjuk luas. Okey. Terus buat. Ini tak. Yang tak. Kuatan. Sekarang ni abang nak tolak daripada bawah tau. Adik tak tahu adik lawan Okey, cuba. Tekan. Okey. Adik buka mulut. Okey, lawan. Tahan. Okey, kuat. Okey, sekarang ni Pemeriksaan gigi. okey, abang nak cek gigi. Buka luas Buka luas. Kanan ni. Singkat abang. Ni. Dongak sikit. Kita suruh belakang. Semua. Tutup dia buat. Buat. Di palsu tak ada. Palsu tak ada. Okey. Kebiasaan dia kan biasa. Nak bagi tisu tak? Okey, terusnya. Dah. Seterusnya. Dia nak okey. Seterusnya adalah langit keras. Okey. Nak cek fistula. Pemeriksaan lelangit keras. Okey, dia buka mulut, nganga, lepas tu tunjuk atas. Luas. Langit besar. Seterusnya. Okey. Fistula tidak. Saiz normal. Ketinggian dan keluasan dan dia bentuk U. Saya kata bentuk U. Dekat ketinggian. Bentuk U. Okay. Seterusnya adalah langit lembut. Okay, cuba buat lagi sekali. Okey. Saya lagi. Okey, apa nak? Ambil tisu. Tisu tak? Okey. Pemeriksaan lelangit lembut. Okey, adik buka mulut. Sebut keluarkan lidah. Keluarkan lidah.
Gerak, irregular, bergerak lebat. Pergerakan ke atas normal. Kualiti suara pun. Ini adalah pernafasan. Seterusnya adalah pernafasan. Bernafas melalui mulut. Okey, mungkin tahu macam mana bernafas melalui mulut? Tahu. Macam mana? Adalah pernafasan tidak memakai orgasme. Okey. Mungkin ada asma tak? Penat? Penat tak? Tak penat? Tidak. Okey. Okey, yang seterusnya Nafas panjang dan pendek atau pendek. nafas panjang dan pendek. Macam mana nafas panjang dan pendek? Tahu? Tarik lagi panjang. Oh, jangan tekan. Jangan tekan sangat. Macam tu. Okay. Seterusnya adalah diadokokinesis. Okey. Mungkin tahu dia dokonitesis macam mana? Tahu? Tak tahu? Okey. Bagi nombor 4 ni, mungkin perlu sebut pa. Saya akan catat masa 10 saat. Mungkin sebut pa. Boleh? Oh, banyak yang Berapa banyak je mungkin sebut pa. Lepas tu saya kira lah berapa pa mungkin boleh sebut. Sekejap 10 saat. 10 saat. Sebutan papa. Okey. Sebut pa boleh. Slow pun boleh, pelan-pelan pun boleh. Sama je. 1, 2, 3. Okey dah. Okey, yang seterusnya mungkin perlu sebut ta pula. Boleh? Macam tadi lah 10 saat abang set 10 saat mungkin sebut. Boleh? Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey dah. Okey. Okey, yang seterusnya adalah ka. Boleh? Macam tadi juga. Ka. 1, 2, 3. Okey dah. Ka. Okey, yang seterusnya patah. Boleh? Patah. Okey. Saya cek 1, 2, 3. Okey dah. Okey. Patah. Banyak. 20. Seterusnya pataka. Betul. Baca 1, 2, 3. Okey. Okey,
Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.